Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5.8% pada suku kedua 2026. Kuala Lumpur, ekonomi Malaysia dijangka terus berkembang kukuh pada suku kedua 2026 dengan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar, KDNK, diunjurkan 5.8%. Selari dengan anggaran awal Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSMA, Ketua Ahli Ekonomi MBSB Research, Abdul Muizz Morhalim berkata, prestasi itu dipacu perbelanjaan domestik yang sihat serta peningkatan ekspor, khususnya produk elektrik dan elektronik, serta petroleum. Beliau berkata, pertumbuhan berkenaan dijangka lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama 2026. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia BHD Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid turut menjangkakan pertumbuhan 5.8%. Disokong prestasi perdagangan yang kukuh, ekspor meningkat 42.4% pada suku kedua, manakala import berkembang 25.4% menjadikan lebihan dagangan meningkat kepada 84 bilion berbanding 63 bilion. Sementara itu, perbelanjaan domestik turut menunjukkan momentum apabila jualan runcit meningkat 7.2% pada Mei. Bagi keseluruhan 2026, MBSB Research mengunjurkan pertumbuhan sekitar 5.0%. Manakala Bank Muamalat ketika ini mengunjurkan 4.8% namun tidak menolak semakan kepada 5.0%. Prestasi rasmi ekonomi Malaysia bagi suku kedua 2026 dijadualkan diumumkan Jumaat ini.